So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I nak cerita sikit, okay? I nak bagi tahu, nak bagi nasihat untuk student-student SPM ataupun orang-orang yang tengah pening sekarang whether nak terjun dalam bidang sains ataupun tidak. Tapi sebelum tu, aku sebenarnya bukan nak patahkan semangat korang. Okay, hari ni disclaimer. Tapi aku nak bagi reality check apa sebenarnya yang berlaku secara yang sebenar-benarnya tanpa sugar coating kalau korang pilih bidang sains lah. So ini aku rangkumkan berdasarkan pengalaman aku sendiri, pengalaman kawan-kawan aku dan pemerhatian aku sendiri terhadap kawan-kawan aku yang lain, orang-orang yang berada sama dalam bidang sains. So before that, I nak cerita sikit my background lah. So I study diploma in medical laboratory technology dan setelah itu I sambung study dalam bidang biomedical science, and then after that I sambung sekejap master dalam bidang biotech juga. So saya telah menghabiskan masa saya dan umur saya dalam bidang sains. So saya rasa saya ada sedikit pengalaman yang saya boleh sharekan untuk korang lah. So jom kita bedah satu-satu. Okay, so first thing first, kita pergi ke awal dulu masa korang SPM, okay? Masa korang sekolah menengah, mesti ada belajar subjek sains, betul? Okay, dalam subjek sains, korang mesti kena buat macam lab eksperimen, betul? Lepas tu korang kena buat lab report. Korang kena dalam lab report tu ada objektif lah, aim lah, lepas tu hypothesis lah, lepas tu kita kena buat result lah, lepas tu kita kena buat conclusion lah. Kita kena nyatakan kita punya findings, everything, apparatus, apa yang kita buat semua, betul tak? Betul kan? So untuk adik-adik yang kalau korang dah rasa bosan dekat situ, maksudnya korang dah macam tak ada minat on that part, berundur je lah adik awal-awal. Sebab benda-benda ni korang kena bawa sampailah korang masuk universiti, sampailah korang PhD, sampailah korang ni, korang akan nampak terms-terms ini dan korang kena bagi jawapan secara scientifically. Tapi kalau korang dah rasa macam tak best lah ni, tak syok ni, go back je lah, sebab korang akan berhadapan dengan terms ni sepanjang hidup korang belajar dekat universiti Sebabnya aku bagi contoh lah, macam Aku memang daripada zaman sekolah memang aku tak suka matematik, babe. Aku memang tak suka matematik. Sebab tu aku masuk universiti, aku tak nak ambil bidang yang berkaitan dengan matematik. Memang betul dalam bila korang belajar sains adalah juga pakai sikit matematik kan. Tak tipu, akan ada. Tapi tak banyak. Faham tak? Macam korang belajar accounting ke, tak, aku memang tak suka. So next, sebelum kita masuk dalam further study, maksudnya belajar dekat universiti, kita tengok dulu course, okay? Secara course pendidikan dalam bidang sains, apa punah nak lagi dalam bidang medical ataupun clinical lab ataupun anything yang berkaitan dengan kena hands on dalam lab, kos dia mahal. Sebab contohlah dalam IPT swasta, sebab aku belajar IPT swasta, so bidang sains ni memerlukan yuran yang sangat mahal sebab kita menggunakan barang-barang lab dan juga mesin-mesin yang mahal kan. So that's why kos dia agak tinggi. Ini kalau berdasarkan lab lah. Kalau berdasarkan medical, yang orang belajar doktor, apatah lagi, kena banyak gila pakai mayat lah dan lain-lain, which is kos dia memang lagi tinggi. Ada yang belajar kemis pun lagi tinggi juga kos dia, sebab kita kena pakai bahan-bahan kimia dan macam-macam lagi lah. So memang expensive gila. So untuk adik-adik, korang kena bear in mind dulu, kalau korang nak dalam bidang sains, korang kena tahu dia punya yuran memang expensive. Kecuali kalau korang masuk dekat dalam IPT yang awam, yes. Tapi kalau korang tengok pun, kos dekat IPT awam pun untuk bidang sains dia tinggi juga berbanding dengan kos-kos dekat IPT awam yang lain lah. So korang kena bear in mind dululah So contohlah korang ambil PTPTN, okay? Kita berhutang, betul tak? So kos pendidikan dalam bidang sains pula mahal. Aku bercakap dalam bidang sains, aku tak pergi ke bidang lain, aku tak tahu dalam bidang lain. So kalau korang yang berada dalam bidang lain, korang boleh bahaslah kat komen dekat bawah. Tapi aku bercerita tentang bidang sains dululah Bayangkan kita dah hutang ni, kita ambil hutang PTPTN, okay, kita belajar sampai habis. Tapi bila kita graduate, kita kerja kan, kita kerja
gaji paling tinggi untuk yang macam orang yang baru nak mula bekerja pun paling tinggi 2,500. Ada yang aku jumpa dan aku dengar dan aku sendiri mengalami gaji yang bawah 2,000 pun ada. So the return of investment tu macam untuk kita lah, macam rendah dan sangat lambat. Yes, ada kenaikan gaji and so on, tapi ya sangat rendah dan lambat lah. So korang kena bear in mind dululah. So before korang pergi further study dalam bidang sains, korang kena tanya dululah whether korang mampu ataupun tidak. Boleh kalau ada yang nak ambil macam beasiswa ataupun dan lain-lain kan, tapi macam proses itu banyak dan rumit lah macam tu. So kita berpindah kepada peluang pekerjaan. Yang ni sangat sensitif jugalah, sebab kita semua tahu Malaysia memang nak jadi negara yang berteknologi tinggi. Tapi realitinya jumlah graduan sains yang keluar dengan jumlah pekerjaan yang pure, maksudnya pekerjaan tu memang follow kita apa yang kita study. Contohnya aku lab kan, so aku keluar pun aku nak kerja lab, tapi peluang pekerjaan yang sama dengan apa yang korang ambil masa study tu sangatlah sikit dan kecil lah. So at the end of the day, most of us pergi ke bidang yang lain walaupun ada berkaitan sikit dengan sains, tapi pergi ke bidang yang jauh sekali lompat dia, kiranya kita lompat jauh sangat dengan bidang yang kita belajar. Okey, contohnya ada yang belajar sama macam aku, biomedik, biotech ke chemist ke, yang belajar dalam bidang-bidang ni. At the end of the day, most of us akan pergi ada yang bekerja dalam medical device sales, ada yang pergi ke QA/QC, ada juga yang pergi jauh lagi which is management trainee. So kita pergi ke bidang-bidang yang lain. Macam aku pun waktu aku baru keluar kan, aku pun ada pengalaman kerja dekat farmasi sekejap as a pharmacy assistant. Walaupun aku study lab, tapi aku bekerja dalam bidang yang lain. So itu adalah realitinya. So kalau korang yang macam bayangkan daripada zaman sekolah, okay aku nak belajar ni and then aku nak dapat kerja yang sama dengan apa yang korang belajar, korang tutup dululah angan-angan tu. Korang kena fikir juga probability yang lain lah. So kalau korang ada mindset yang open, yang macam okay tak apa, aku belajar sains tapi nanti kalau aku kerja lain pun tak apa, then that's okay, korang boleh go for it. Tapi ya, untuk mendapat kerja yang sama dengan apa yang korang belajar tu sangatlah susah ya. Lepas kita dah fikir peluang pekerjaan, contoh korang dapat job. Okay, korang dapat job apa yang korang nak. Contoh aku bagi contoh. Okay, aku dapat jobs sebagai lab kan, aku kerja lab. So dalam lab ni, okay, bukan dalam lab lah, dalam bidang sains yang lain pun, doktor ke anything ke, kita akan bekerja OT, kita akan standby. Basically kita tak akan hidup tenang kalau bekerja dalam bidang sains lah, sentiasa ada je kan, macam tu. So kalau korang tak sanggup berada dalam bidang, maksudnya korang tak sanggup untuk standby, untuk berjaga malam and so on, balik. Sebab okay, kalau korang tengok doktor pun ada shift malam, lab pun kita orang ada shift malam, nursing apatah lagi ya kan. Kalau korang tak ada jiwa-jiwa untuk berkorban lebih masa, korang back off lah dulu ya. So okay, kita move pula kepada orang-orang yang berfikir dari awal, okay aku nak belajar sampai aku jadi scientist, aku nak ambil master, aku nak ambil PhD. Okay, sebab aku ada pengalaman sikit, so aku bagi tahulah ya. Benda ni paling sensitif. Gaji researcher ataupun research assistant sikit. Okay, dia bergantung kepada grant research yang korang dapat lah. Kalau besar lah gajinya, kalau kecil lah gajinya. So korang kena bear in mind lah. Sebab apa yang aku nampak lah, gaji entry level untuk lab assistant ataupun research assistant yang aku nampak yang paling tinggi adalah 2,500 lah among us. Mungkin ada yang lebih tinggi, tapi itu bergantung juga pada research grant. But ada yang dapat low than that pun ada juga. So korang kena fikir banyak-banyak lah. Aku faham mungkin ada yang fikir macam okay tak apa, kita jadi research assistant, lab assistant sementara sekali kita sambung study kan, maksudnya kita sambung kita punya master ataupun kita buat kita punya PhD. But bear in mind lah, kalau korang tinggal sendiri dekat KL, kita nak kena bayar rumah sewa, duit makan lagi. Belum lagi kalau kita hutang degree, kita ada hutang TPN, kita kena bayar tu lagi. So kita kena fikirlah semua benda tu before korang go further study to master and PhD.
So sebab banyak orang yang berhenti juga because of this problem. So korang kena fikir dululah whether korang nak ataupun tidak terjun dalam bidang sains. So ini adalah nasihat jujur ataupun realiti yang sebenar-benarnya aku nak tunjukkan dekat korang yang ambil bidang sains. So aku tak nak sugarcoating ataupun sebagainya lah, sebab banyak di antara kawan aku juga yang menyesal, like at the end of the day dia orang macam fikir, kenapa lah aku ambil bidang sains, kenapa aku tak ambil bidang grafik ke ataupun HR ke, which is banyak peluang pekerjaan on that part. So tujuan aku buat video ni adalah aku nak bagi pencerahan sikit lah untuk orang-orang sebelum korang terjun dalam bidang sains. So ini adalah realitinya. Jadi kalau korang betul-betul passionate dalam bidang sains dan korang ada resources yang banyak dan korang memang betul-betul nak terjun dalam bidang sains, go for it, okay? So korang kena ada kekuatan secara mentally dan physically jugalah untuk terjun dalam bidang sains, sebab korang akan berhadapan dengan critical thinking sepanjang masa dan juga keadaan-keadaan lain lah. Kalau korang tak kuat, korang akan jatuh dekat tengah-tengah. So that's all yang aku boleh bagi tahu. Tapi kalau korang macam nak masuk bidang sains disebabkan skor SPM korang cantik ataupun sebab parents korang suruh, so korang better lah fikir semula, discuss dengan parents, ataupun korang boleh berjumpa dengan academic counselor yang ada kat luar ataupun dekat sekolah ke kan, ataupun dekat universiti ke, untuk berbincang mana course yang sesuai dengan korang lah. Dan untuk orang yang dah terlanjur terjun ke dalam bidang sains, korang jangan bersedih kalau korang tak dapat job yang tak sama dengan apa yang korang belajar. What we can do is kita luaskan kita punya pemikiran. Banyak juga bidang lain yang related sikit to sains yang kita boleh pergi. So korang kena open korang punya mindset sikit lah. Okay, so harap video ni membantu korang untuk semua yang tengah confused sama ada nak terjun dalam bidang sains, untuk adik-adik yang tengah dalam sekolah menengah yang tengah fikir mana hala tuju, whether nak ambil bidang sains ataupun bidang lain. Dan juga video ni boleh ditujukan kepada parents yang suka paksa anak-anak belajar dalam bidang sains disebabkan untuk dapat title, nama doktor ataupun dan sebagainya. Kalau tu korang fikir-fikir dululah, tolonglah tengok video ini ya, sebab aku tak nak nanti at the end of the day kita semua rasa menyesal kenapa kita ambil bidang sains. So that's all for today. Thank you so much for watching this video. I see you guys in my next video. Bye bye.